Kenapa rasa takut nak simpan emas? Adakah anda rasa takut duit anda habis? Atau anda tak tahu apa sebenarnya fungsi emas ni? Emas ni pun sebenarnya adalah duit. Duit dalam bentuk God's money, iaitu logam mulia, yang memang manusia tak boleh cipta ataupun musnahkan emas ni. Kenapa pakar sarankan kita alihkan sebahagian simpanan ke dalam bentuk emas? Sebab emas dapat pelihara kekayaan kita daripada inflasi dan juga kejatuhan wang ringgit. Jika dilihat pada prestasi emas dari tahun 2000 yang lalu, harga emas telah meningkat dengan kadar purata 10% setahun. 100 gram di tangan saya ini pada tahun 2000, 10 tahun lepas harganya meningkat kepada RM13,000 dan pada tahun ini, tahun 2025, 100 gram yang sama telah meningkat hingga lebih RM60,000. Jika prestasi harga semasa ini berterusan hingga tahun 2030, 100 gram yang sama ini bakal menjadi lebih RM100,000. Simpanan emas tidak perlu untuk kita jadi pakar. Kita tak perlu pun pakar dalam bidang tersebut. Tapi cukuplah kita dapatkan ilmu asas simpanan emas dan dapatkan bimbingan daripada orang yang betul. Tuan-puan yang dah makin jelas boleh terus mulakan journey simpanan emas yang pertama dengan bimbingan Dr. Akilah. Boleh isi beg biru di bawah ataupun tekan link di bio saya. Nanti saya bantu tuan-puan mulakan perjalanan menyimpan emas sebaiknya.